Ini adalah 10 anime yang wajib korang tonton pada tahun 2025. Kita start dengan Solo Leveling. Jinwoo makin lama, makin overpowered, musuh pun makin dahsyat. Setiap episod rasa macam naik level sekali dengan dia. Jujutsu Kaisen pula makin deep, jalan cerita dah masuk fase yang buat kita risau nak tekan butang next episode. Attack on Titan walaupun dah ke hujung, tetap ada kesan besar. Cerita dia bukan setakat lawan Titan tapi buat kita fikir pasal dunia dan manusia. Masuk Demon Slayer, Infinity Castle arc ni memang arc yang orang tunggu. Animation cantik, fight scene laju, tengok pun rasa puas hati. One Piece masih tak bagi peluang untuk kita berhenti. Cerita makin dekat dengan rahsia sebenar. Makin banyak benda tak dijangka keluar. Chainsaw Man musim baru datang dengan vibe pelik dia. Ganas, raw, kadang kelakar, kadang buat kita senyap lepas episod habis. Peminat sukan jangan skip Blue Lock. Ini bukan bola sepak biasa, ni bola sepak overpowered. Stress tengok tapi susah nak berhenti. Tokyo Revengers pula dah masuk arc penting. Banyak pilihan susah, banyak benda yang tak boleh diundur. Kalau nak anime yang tenang tapi kena dekat hati, Frieren, Beyond Journey's End. Slow tapi setiap episod ada feel. Akhir sekali Kaiju nombor 8 manusia lawan raksasa dengan cara yang lain sikit. Aksi padu, cerita pun senang ikut. Terima kasih pada yang sudah menonton. Okay, kita berjumpa next video. Jangan lupa like, share dan follow. Bye-bye.